bakar karikatur PMX biadab, Syafiq Abdal didesak untuk keluar kerajaan perpaduan Zulkarnain. Seperti mana dalam laporan media Malaysia Gazette bahawa kenyataan daripada seorang ini, siapa Zulkarnain? Seorang jurutera, engineer, pilot, magistrate, a lawyer, a teacher, ataupun siapa dia? Saya pun tidak tahu. Namun saya akan respon kepada kenyataan dia berdasarkan apa yang dimuatkan dalam media Malaysia Gazette. Di antara intipati yang dikatakan menyebabkan dia mendesak supaya Syafiq Abdal menarik sokongan daripada kerajaan perpaduan, yang pertama, dia katakan rakyat Sabah amat bijak menolak parti tertentu yang menjadi dalang kepada perhimpunan ini. Ini poin pertama dia. Saya nak respon. Cuba kamu jelaskan parti politik mana. Jelaskan nama dia satu persatu secara jelas. Kalau anak jantan lah, janganlah bermain ada parti politik tertentu. Jelaskan terus. Direct terus sebut nama apa. Kalau berani lah, kalau anak jantan. Jangan main macam mana kamu cakap dulu. Ada perjanjian syaitan, ada pihak-pihak tertentu yang kamu dapat maklumat konon daripada pihak lain, tetapi akhirnya kamu kata sendiri bahawa sama ada itu sahih ataupun tidak, kamu sendiri tidak tahu perjanjian syaitan itu. Dan itu kamu tidak jelaskan pula siapa pula perjanjian syaitan, siapa pula mereka itu. Samalah macam ini, Zulkarnain, kamu buat kenyataan secara terbuka, seolah-olah menggambarkan ada satu pihak ataupun parti yang lain yang kamu nak katakan mereka ini menjadi dalang kepada himpunan mahasiswa tersebut. Kalau anak jantan, sila kemukakan nama parti tersebut. Atan pun nak tahu juga. Yang kedua, dia kata parti warisan perlu bertanggungjawab atas insiden biadab ini kerana majoriti peserta yang hadir merupakan pemimpin, ahli dan penyokong parti pembangkang tersebut. Saya nak sekolahkan kamu, Zulkarnain. Kalau sudah tua, mungkin sudah lama tinggalkan alam persekolahan. Saya nak sekolahkan kamu kembali supaya jadi cerdik dan bijak serta pandai. Pertama, dalam sistem demokrasi, sesiapa pun boleh hadir dalam himpunan aman. Ini dinamakan himpunan aman. Yang kedua, mahasiswa sudah jelaskan awal-awal, himpunan ini adalah anjuran daripada Sekretariat Mahasiswa UMS dan mereka tidak menghalang mana-mana individu, sama ada pemimpin, ahli parti, penyokong mana-mana parti untuk hadir. Dan sepatutnya Zulkarnain, kamu rasa malulah sebagai orang Sabah. Saya daripada Semenanjung boleh turun ke Sabah untuk hadir bagi sokongan solidariti kepada mahasiswa. Takkanlah kamu orang Sabah tidak berani untuk turun menentang amalan-amalan yang merosakkan sistem demokrasi, merosakkan rakyat dan melunturkan keyakinan pelabur untuk datang melabur. Kerana amalan rasuah lah yang tidak dibenarkan oleh agama. Betulkah? Sepatutnya kamu hadir memberi sokongan kalau kamu betul-betul menentang amalan yang merosakkan ini, iaitu rasuah. Namun kamu tidak hadir dalam himpunan. Sudahlah tidak hadir, sudahlah tidak memberi sokongan kepada mahasiswa. Kamu gambarkan pula kononnya warisan, parti warisan perlu bertanggungjawab atas apa dia? Atas konon perhimpunan tersebut majoriti peserta daripada pemimpin, ahli dan penyokong parti. Sedangkan kenyataan awal sudah dikeluarkan oleh mahasiswa. Dan saya sendiri sedia untuk turun memberikan sokongan kerana kita ni perlu bersama rakyat Sabah. Dan kita perlu mendukung hasrat perhimpunan aman. Ini perhimpunan aman, bukan buat huru-hara. Yang ketiga, susulan perbuatan itu, kata Zulkarnain, G57 mendesak agar Presiden warisan Datuk Seri Panglima Syafiq Abdal segera mengisytiharkan keluar daripada kerajaan perpaduan. Inilah saya katakan, manusia ini ada akal, ada otak. Karabau, lembu, kambing, ayam, dia ada otak, tiada akal. Jadi bezanya, mulianya manusia ada akal. Jadi Zulkarnain, selain saya nak sekolahkan kamu, saya juga nak bertanya kepada kamu, apa signifikan, apa hubung kait di antara demo mahasiswa yang membakar gambar karikatur
pemimpin negara dengan Shafie Apdal, sehingga kamu menyuruh dia untuk keluar daripada kerajaan perpaduan. Hanya kerana andaian, tanggapan, naratif, persepsi buruk yang kamu letakkan kepada parti warisan, yang kamu sendiri nyatakan majoriti adalah yang datang daripada pemimpin, ahli dan penyokong. Atas perkara tersebut saja, pandangan persepsi yang tidak berpaksikan kepada realiti, kamu sudah mendesak supaya Shafie keluar daripada Pakatan Kerajaan Perpaduan. Saya juga ingin mencabar kamu, Zulkarnain, seandainya kamu ada maklumat bahawa didalangi oleh parti-parti politik, saya mencabar kamu, report kepada pihak polis. Segera report, sertakan, bagi kepada pihak polis data-data, fakta-fakta kamu ada maklumat didalangi oleh pemimpin parti politik dan kamu tidak sebut. Cuma saya nak minta kamu bagi bukti itu kepada pihak berkuasa kalau kamu tidak berani untuk sebut di hadapan rakyat Sabah. Seterusnya saya ingin menyeru dan mempelawa Zulkarnain Mahdar untuk menyahut cabaran Atan Likas, berdebat secara terbuka, one by one. Ada berani? Kalau ada berani, tolong sahut cabaran debat terbuka tentang isu mahasiswa UMS ataupun apa-apa isu yang menjadi perbualan ataupun ketidakpuasan hati kamu terhadap pemimpin ataupun parti pembangkang, termasuklah warisan. Saya sedia sebagai rakyat Sabah dan sebagai warga negara, saya sedia untuk terima dan saya pelawak. Ini cabaran saya kepada Datuk Zulkarnain Mahdar untuk terima sahutan berdebat. Kita pancarkan secara live debat itu supaya dapat disaksikan, ditonton dan didengari oleh rakyat Sabah khususnya. Yang seterusnya, sebelum saya tamatkan, saya mohon rakyat Sabah supaya share, like dan juga viralkan video ini, biar sampai kepada pengetahuan Zulkarnain Mahdar. Dan yang terakhir, Zulkarnain, kalau kamu tidak mampu untuk turun berdemonstrasi, sampai ke hari ini saya tidak pernah mendengar kenyataan media kamu ataupun laporan polis ataupun laporan SPRM tentang isu adun-adun GRS yang makan tahi rasuah. Belum ada. Sepatutnya kamu sebagai orang Sabah, kita berasa malu dan kau berasa malu apabila kita tidak pernah bercakap tentang rasuah oleh adun-adun GRS. Dan hari ini, semalam juga sudah ada 2 pemimpin adun GRS termasuk pembantu menteri yang akan didakwa di mahkamah pada penghujung bulan ini. Nyata di sini bahawa adanya isu rasuah, tetapi kamu tidak pernah berani pun untuk bangkitkan lapor polis, lapor SPRM. Yang kamu bercakap setiap hari seolah-olah kamu menunjukkan ketidakmatangan kamu, tidak matang, tidak ada pemikiran kamu yang ke hadapan, sehingga kamu buat pandangan persepsi, naratif kosong, menyalahkan pihak yang lain. Terang-terang rasuah adun GRS, kamu tutup mulut. Kamu bisukan diri kamu tidak bercakap tentang rasuah GRS. Sekarang, siapa sebenarnya yang tidak ada keberanian, tidak ada jati diri menentang rasuah? Akhirnya Zulkarnain Mahdar, orang lain yang membuat sesuatu perkara yang disalahkan orang lain, maka gunakanlah akal pemikiran, otak dan akal itu sebaik-baiknya sebelum mengeluarkan satu kenyataan kepada media yang mana nanti orang lihat kamu ini tidak matang. Sudahlah, kita ini tua, gunakanlah ketuaan kita itu dengan sebaik-baiknya. Bagi statement itu biar jujur, biar ikhlas, jangan sembrono. Zulkarnain, salahkan mahasiswa cukup, bukan salahkan Shafie Apdal. Ini sistem demokrasi, kita boleh hadir mana-mana himpunan aman, seperti mana Anwar dan geng-geng dia dulu. Faham? Bolehkah? Atau tidak cukup saya sekolahkan kamu?